Hai semua, hari ini Impiana nak feature sebuah rumah tiny house yang berkonsep tradisional klasik. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Salam. Ni dia tu yang rumah Kak Zunaida, betul? Ya, betul. Dari jauh kita dah tengok cantiknya rumah Kak ni. Ni nyamai tu tadi tanya ni. Amben Diko, apa maksud dia Kak sebenarnya? Amben ni dalam bahasa Jawa maksud dia anjur. Anjur. Diko tu nama encik suami. Cik suami. Oh, itulah maksudnya Amben Diko. Ya. Tadi ada nampak juga Amben klasik Ya, amben klasik, amben tamu. Amben tamu. So ada 3 amben kat sini. Ya, betul. Jomlah Kak bawa kita jalan-jalan tengok kat dalam. Jom. Cantiknya Kak punya landscape rumah. Pokok-pokok ni tanam sendiri ke? Ya, tanam sendiri. Itu tengok meriah hijau merimbun kat dalam. Indah. Dek. Boleh jom ajak kita masuk Jom dalam. masuk. Okey, jom kita pergi dapur. Dapur ni konsep terbuka. Masak terus makan. So kami berkumpul dekat sinilah, ramai-ramai semua anak beranak dekat sini. Tengok banyak barang-barang klasik tu macam kabinet klasik. Itu koleksi-koleksi lama. Akak dah lama dah kumpul barang-barang ni, memang dari dulu. Memang pengumpul barangan klasik-klasik ni lah. Ya, betul. Oh, itu macam mesin jahit ke? Ini kaki mesin jahit, dibuat singki. Kayu slab. Kayu pun kutip je. Ya. Okey, yang ini ruang tamu luar. Tempat kita orang santai-santai jugalah dekat sini. Anak-anak berkumpul anak-anak lah. semua. Kalau orang datang pun diorang jarang masuk, diorang duduk kat luar. So sambil-sambil ada angin luar kan. Kita orang duduk kat sini lah. Okey, jom kita masuk ke rumah utama. Rumah ni hanya berdua je, ibu dan ayah. So dekat sini kita jadikan ruang tamu lah untuk kalau ada tetamu datang nak duduk di dalam, dia orang duduk di sini lah. Dekat sini tempat santai-santai jugalah. Kalau siang boleh maring-maring di sini. Wah, cantiknya Kak punya meja solek ni. Almari solek ni pemberian suami, hadiah anniversary kami yang ke-25. Kami beli di Pusat Perabot Terpakai di Seremban. Oh, memang unik dan istimewa Ya, betul. Okey, ni almari ni pula ni pun nampak Almari klasik ni, sungguh. almari ni sebenarnya dah dibuang oleh orang. Kami kutip dekat tepi jalan. So asalnya dia hanya cermin. So kami tukar sebagai rotan dekat sini untuk lebih tertutup. Ini tandas untuk kami berdua. Kecil je, comel je. Cukuplah untuk berdua. Suka sebenarnya Aida tengok bata merah ni. Dia punya design